أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memeriahkan salah satu daripada taman-taman syurganya di muka bumi ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang pertama. InsyaAllah kita akan mensyarahkan kitab ilmu, sebab kitab ilmu ini adalah kitab yang pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin yang terdiri daripada 40 kitab. Namanya kitab Ihya, nampak satu kitab tapi di dalam dia 40 kitab. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula kita tengok fadail ataupun kelebihan-kelebihan. Orang yang bernama Fadil tu maksud dia lebih lah. Kalau fadail ni kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Kita ambil tahu tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu ini supaya kita timbul rasa kegairahan, rasa seronok, rasa manis, rasa lazat untuk datang belajar, datang menuntut, ataupun sekurang-kurangnya datang untuk duduk dalam taman-taman syurga ini. Biasalah, apabila kita tak tahu kelebihan-kelebihan yang bakal kita dapat, jadi kita tak rasa seronok. Kita dah tahu kelebihan yang nak dapat, baru datang rasa seronok. Kita ambil contoh lah, kawan kita ajak, jom malam esok pergi surau. Malas lah. Mula-mula tu malas. Kerana apa? Kerana kita tak ada sesuatu yang kita nak dapat, rasa macam tak ada untung. Kemudian kawan kita tambah lagi, jomlah malam esok pergi surau, ada kenuri. Oh, ada kenuri lah. Tengoklah dulu. Dia ada beza dah. Mula-mula tadi dia tak nampak apa benda yang dia nak dapat, jadi malas lah. Bila kata malam esok ada kenuri, dia nampak dah sesuatu yang bakal dia dapat, jadi dia pun tengoklah dulu. Kawan ni tambah lagi, malam esok Sultan turun surau kita. Sultan turun surau kita. Kenuri besar lah no. Tak rasa macam nak pergi. Daripada mula-mula tadi malas lah. Naik yang kedua, tengoklah dulu. Mai yang ketiga, rasa macam nak pergi. Sebab dia dah nampak benda yang bakal dia dapat. Dapat kurang-kurang dapat tengok Sultan. Kawan ni tambah pula lagi, contohnya malam esok bukan saja Sultan datang, tapi siapa-siapa yang datang semua dia bagi RM50 seorang. Confirm aku pergi. Daripada tadi malas lah. Lepas tu naik sikit, dia datang rasa seronok dah, rasa macam nak pergi. Lepas tu seronok nak pergi kan. Bila kata RM50 seorang dapat, confirm, okey esok kita pergi. Sebab dia dah nampak benda yang bakal dia dapat. Jadi dalam menuntut ilmu agama ni juga tuan-tuan, puan-puan pun ada dah tu. Apabila kita tahu kelebihan-kelebihan menuntut ilmu ni, baru dia datang rasa gairah, rasa seronok, rasa manis nak menuntut ilmu. Jadi kita tengok sandaran-sandaran yang mengatakan menuntut ilmu ni dia bagi kita sesuatu. Yang pertama, kita tengok hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan oleh Allah kepadanya jalan ke syurga. Jadi yang kita datang ni dah dibuka dah jalan ke syurga. Kita pun rasa seronok lah. Rupanya Allah anugerahkan jalan ke syurga. Jalan baru, masuknya belum. Jalan tu dah ada dah. Kira seronok lah datang majlis ilmu ni. Tengok pula sandaran yang seterusnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Maksudnya, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda redha akan usahanya itu. Jadi sebenarnya kita sekarang ni sedang berada di bawah naungan sayap para malaikat. Cuma kita tak nampak lah. Kalau kita nampak, mungkin kita pun akan lari, kan? Bila berada di bawah naungan sayap para malaikat ni, kita rasa tenang, rasa nak buat baik-baik, susah nak fikir nak buat jahat-jahat.
Jadi kelebihan yang keduanya, kita berada di bawah sayap para malaikat. Itu tadi daripada hadis. Seterusnya kata-kata para ulama, tokoh-tokoh terdahulu. Yang ni bukan hadis. Kata Abu Darda, sesiapa yang berpendapat, siapa yang kata pergi menuntut ilmu ni bukan jihad, maka adalah dia orang yang kurang akal fikiran. Maksudnya yang kita menuntut ilmu, datang menuntut ilmu ni termasuk dalam jihad juga. Oh, rupa-rupanya aku ni sedang berjihad rupanya. Kan? Dapatlah kita pahala jihad tu. Kata Abu Darda lagi, aku lebih suka mempelajari satu masalah daripada mengerjakan solat sepanjang malam. Daripada buat amal ibadah sepanjang malam tu, Abu Darda tadi, dia kata lebih baiklah dia belajar satu masalah agama. Nak menunjukkan lebihnya lagi menuntut ilmu tu berbanding dengan solat sunat sepanjang malam tadi. Kata Ibnu Abbas, bermuzakarah, bertukar-tukar fikiran tentang ilmu pada sebahagian daripada malam lebih aku sukai daripada melakukan ibadah pada malam itu. Nah, ulama dulu-dulu ni dia suka menghidupkan waktu malam dia. Kata Ibnu Abbas, kalau sebahagian daripada malam tu dia tumpu untuk ilmu, yang tu lagi dia suka. Yang ni juga pandangan Abu Hurairah, sahabat Nabi, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Jadi kita nampak kelebihan-kelebihan menuntut ilmu ni. Seterusnya, kata Imam Asy-Syafi'i, pengasas mazhab fiqh Asy-Syafi'i, yang kita peganglah di wilayah Nusantara ni. Menuntut ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat. Patutlah tadi Abu Darda tu kata, daripada dia mengerjakan solat sunat sepanjang malam, lebih baiklah dia belajar. Dia ambil tahu tentang satu masalah daripada ilmu, lebih lagi. Kata Fatul Mausuli, hati kita apabila tidak mau kepada hikmah dan ilmu dalam masa 3 hari, maka matilah hati itu. Yang ni bukan hadis, yang ni kata ulama. Dia kata Fatul Mausuli, kalau kita ni sampai 3 hari tak mau mai juga ke kuliah ke mana-mana majlis agama, mati hati tu. Kata Fatul Mausuli. Jadi ringkasnya tuan-tuan, kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu ni di mana-mana sekalipun, antara keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat, yang pertama dapat pahala dah tentu dah. Yang kedua dapat tambah ilmu agama. Daripada kita tahu, dia naik ke makam faham, naik ke makam sedar. Daripada tak tahu jadi tahu, daripada tahu dia jadi faham, daripada faham jadi sedar, daripada sedar tindakan. Dia ada makam-makam dia. Yang ketiga, kita dapat barakah, keberkatan. Yang keempat, datang ni dapat sakinah. Sakinah ni ketenangan. Maklumlah duduk bawah sayap, naungan sayap para malaikat, susah kita nak terfikir nak buat jahat masa duduk dalam bawah sayap para malaikat ni. Kalau di luar nanti kita laju nak fikir nak buat jahat kan. Dalam majlis ilmu susah kita nak terfikir nak buat jahat ni. Yang kelima, dapat rahmat Allah. Yang keenam, dapat keampunan. Kerana malaikat-malaikat ni tadi, dia bukan saja tebarkan sayap dan mengelilingi kita, tapi dia berdoa memohonkan keampunan untuk orang-orang yang berada di bawah naungan sayap dia tu. Kita bayanglah malaikat makhluk yang suci, dia minta doa kepada Allah untuk ampunkan kita. Yang ketujuh, selain daripada dapat semua yang di atas, dapat pula kasih sayang Allah. Kalau bagi ahli-ahli sufi, yang ni dia punya matlamat, kasih sayang tu. Dosa, pahala-pahala pun dia pandang, tapi dia lebih kasih sayang Allah. Kalau terlepas kasih sayang Allah ni, dia rasa rugi sangat. Dia punya matlamat tu kasih sayang Allah, cinta Allah. Yang ke-8, dimudahkan Allah jalan ke syurga sebab disediakan jalan tu tadi. Yang ke-9, dikasihi oleh para malaikat. Yang ke-10, dapat mengelakkan daripada mati hati. Yang kata siapa tadi? Kata Fatul Mausuli, nak elakkan daripada mati hati. Yang ke-11, kita datang ni, dia membuatkan syaitan-syaitan terpukul kerana mereka gagal menghalang kita daripada berusaha. Syaitan-syaitan ni kalau boleh, dia tak mau bagi orang datang menuntut ilmu. Buat ibadah dia suka. Buat nak semayang-semayang, menuntut ilmu dia marah. Sebab apa? Bila semayang, orang tu mungkin semayang dalam kesalahan, ada benda yang dia tak tahu. Tapi apabila dia menuntut ilmu, oh aku salah bahagian ni, kita semayang lain. Yang tu yang dia takut.
Sebab tu kata orang tua-tua, syaitan ni dia lebih takut orang jahil yang semayang berbanding ulama yang tidur. Sebab dia takut ulama yang tidur tadi dia terjaga, dia boleh kesan kesalahan orang yang semayang tu dia apa betul. Dah orang tu semayang betul pula dah. Tadi semayang salah. Jadi syaitan ni dia lebih takut. Dengan menuntut ilmu ni memang dia takut. Jadi alhamdulillah syukur malam ni kita berjaya lah membuatkan syaitan-syaitan ni dia terpukul. Yang ke-12, dikelilingi oleh para malaikat. Yang ke-13, kita dapat nota kuliah. Yang ke-14, dapat bahan bacaan tambahan, insya-Allah. Yang ke-15, dapat bermasyarakat, bersilaturahim dan sebagainya. Dan yang ke-16, dapat mengimarahkan taman-taman syurga ini. Jadi banyaklah keuntungan yang kita dapat apabila kita hadir ke majlis ilmu, di mana-mana majlis pun. Jadi hati kita pun akan rasa seronok, rasa gairah, dan kita rasa nak selalu datang. Ni banyak nak dapat ni. Kita kira nak dapat banyak ni. Di manakah taman-taman syurga di muka bumi ini? Di muka bumi ini yang kita tahu ada dua tempat lah. Satu di Raudah, satu lagi yang taman-taman syurga yang di sini lah. Tapi biasanya kita tertumpu nak cari taman syurga, nak duduk-duduk yang di Raudah sana. Yang taman syurga yang ada dekat-dekat rumah kita, biasa kita buat tak tahu. Yang kita tak mau datang. Duduk tumpu taman syurga sana. Ini pun taman syurga juga. Di manakah sandarannya? Ada sandaran. Kerana pengajian kita ni tuan-tuan, insya-Allah kita menggunakan sandaran-sandaran yang kuat. Ayat Al-Quran dah tentu kuat. Kemudian kita akan berusaha untuk menggunakan hadis-hadis yang sahih. Bila tak dapat hadis-hadis yang sahih, kita akan gunakan hadis-hadis yang hasan, yang baik, bawah sikit daripada darjat sahih. Dan hadis-hadis dhaif kalau boleh kita tak mau guna, dan kalau guna pun pada tempat-tempat yang dibenarkan guna oleh para ulama. Jadi sandaran-sandaran kita tu kuat, insya-Allah, kukuh. Kadang-kadang dalam kitab-kitab ini kita tak tahu. Dia kata hadis, dia kata ulama ni cakap, tapi di mana sandarannya? Bila kita guna itu sebagai hujah kita, nanti orang bertikai. Sejauh mana kekuatan sandaran yang kamu gunakan ni? Dah kita kelang kabut. Jadi insya-Allah pengajian kita ni kita guna sandaran-sandarannya. Sandaran-sandaran yang kukuh lah. Dan juga cerita-cerita yang fakta dia kuat. Jadi di manakah taman-taman syurga di muka bumi ini? Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila kata riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih lah. Kalau Muslim saja pun dah sahih dah. Kalau Bukhari saja pun umumnya sahih dah. Bila kata Bukhari dan Muslim ni, sahih kuasa dua lah. Jadi sabda Rasulullah SAW maksudnya, antara mimbar dan rumah aku adalah taman daripada taman-taman syurga. Ini yang kita kata Raudah tu. Kita payah nak pergi haji pun mungkin sekali, pergi umrah mungkin dapat. Tapi yang hari-hari ni, sini pun ada. Di manakah sandarannya? Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi Muhammad bagi tahu, sekiranya kalian melewati, maksudnya melintasi taman-taman syurga, singgah dan bersenang-senanglah di dalamnya. Para sahabat pun tanya, apakah taman syurga itu? Rasulullah pun menjawab, halaqah-halaqah zikir. Maksud dia perkumpulan-perkumpulan yang di dalam dia ada membuatkan orang ingat akan Allah. Sebab zikir ni maksud dia ingat. Mana-mana perkumpulan yang di dalam dia ada bawa orang ingat akan Allah, yang itulah taman-taman syurga. Termasuklah yang malam ini. Dan juga di tempat-tempat lain yang majlis yang macam ini. Dan Nabi Muhammad suruh, kalau melintasi taman-taman syurga ni, singgah dan bersenang-senanglah di dalamnya. Inilah taman syurga yang mudah kita nak dapat. Yang nak di Raudah tu masa kita berhaji berumrah sajalah. Yang ni yang mudah nak dapat, tapi ramai orang dia tak minat nak datang. Padahal dekat dengan rumah kan. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali malaikat mengelilingi mereka. Rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, sakinah. Dan Allah menyebut-nyebut mereka dalam kalangan para malaikat di hadapannya. Ini yang kita cakap tadi itulah apa yang bakal kita dapat. Malaikat kelilingi kita, rahmat pun dapat, sakinah pun dapat, dan nama kita ni disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat dia yang mulia. Seterusnya hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam satu rumah
di antara rumah-rumah Allah, termasuk surau. Mereka membaca kitab Allah dan saling belajar antara mereka. Jadi isi kandungan pelajaran agama ni semuanya berkait dengan Al-Quran lah, berkait dengan kitab Allah. Kecuali ketenangan, yakni sakinah turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka dalam kalangan para malaikat di hadapannya. Jadi banyak sangatlah tuan-tuan kelebihan-kelebihan yang kita dapat sebenarnya apabila kita berada dalam majlis yang macam ini. Sekalipun kita duduk, sekalipun datang tidur, dapat, sekalipun tidur. Jadi mudah. Apabila kita tahu benda ini, kita pun akan rasa seronok lah. Setiap kali kita nak dapat, bila ada majlis-majlis di surau kita, kita pun ada rasa kegairahan, ada rasa kemanisan, ada rasa kelazatan nak datang. Sebab nak dapat banyak benda, datang duduk saja pun dapat. Jadi itu tadi antara fadail, kelebihan-kelebihan majlis ilmu, belajar ilmu, menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, syukur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam pengajian ini saya membawa kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ni dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Lama dah dulu. Lebih kurang dekat-dekat 1000 tahun yang dulu dah. Jadi apakah maksud Ihya Ulumuddin ni? Nama Ihya Ulumuddin ni apakah maksud dia? Ihya ni maksud dia menghidupkan. Menghidupkan. Ulum ni maksud dia ilmu-ilmu. Ad-din maksud dia agama. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ni maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Perkataan ad-din juga dia membawa beberapa maksud. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Malik tu raja ataupun pemerintah. Al-Yaum hari, ad-din agama. Tapi biasa kita tengok terjemahan penguasa hari akhirat. Itu pun betul. Penguasa hari akhirat. Kalau kita baca-baca mana-mana terjemahan, Maliki Yaumiddin, raja hari akhirat, pemerintah hari akhirat, penguasa hari akhirat. Tapi ad-din itu sebenarnya agama. Jadi sebenarnya Allah adalah raja ataupun penguasa ataupun pemerintah pada hari agama. Kenapa disebut hari agama? Kerana pada hari akhirat tu nanti yang laku, yang nak dikira adalah agama. Benda-benda lain tak kira dah. Sebab tu dia katakan al-yaum ad-din. Raja yang memerintah hari agama. Hari akhirat ni hari agama rupanya. Ya. Sebab pada hari itu yang berguna untuk kita agama. Selain daripada agama tu ringkas cakap tak berguna. Siapa yang hari itu dia bawa agama, dia akan selamat. Dia akan rasa selamat, tenteram. Siapa pada hari akhirat tu nanti dia tak bawa agama, dia akan dalam keluh kesah. Dan akhirnya dalam siksaan. Jadi ad-din ni maksudnya agama. Kitab ini menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Ghazali sebab pada zaman Imam Ghazali ni ulama ramai. Ilmu-ilmu agama ni pun ramai ahli dia. Tapi pada zaman itu dari segi kejiwaan, dari segi kerohaniannya, dari segi hatinya tak ada. Ulama ramai, ilmu banyak, tapi ramai ulama-ulama yang rosak. Jadi Imam Al-Ghazali nak perbetulkan hati. Itu yang kata menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ilmu banyak, ulama pun ramai, tapi seolah-olah mati. Imam Ghazali nak hidupkan balik. Kitab Ihya ini dalam bahasa Arabnya yang asalnya ada 4 jilid. Bila diterjemah ke dalam bahasa Melayu Indonesia ada 8 jilid. Ini yang saya bawa ni 1 jilid. Ada 7 lagi di rumah. Sekarang dia tak jual 8 jilid dah. Dia buat 4 jilid. Tapi tebal. Satu-satu tu tebal. Kitab ini masa saya beli tahun 2011 rasanya. Harganya 180. 3 bulan lepas tu saya pergi kedai yang sama, dia tulis 240. Lepas tu yang jenis ni tak keluar dah. Dia keluar yang 4 jilid. Isi kandungan sama. Tapi harga dia melambung 400 lebih. 400 lebih. Yang murah sikit pun di Kuala Kangsar 2 tahun sudah saya tanya 360.
Jadi kitab ni tuan-tuan tak payah beli, tak apa. Kerana nota-nota saya akan bagi. Senang. Nota-nota saya akan bagi. Seterusnya, dalam kitab Ihya ini, dia berisi pelajaran tauhid, dia berisi pelajaran fiqh ataupun kita sebut fiqh, dan berisi pelajaran tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ini 3 perkara yang tak boleh pisah. Kita biasa dengar tok-tok guru cerita tentang satu hadis yang mana ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat dia, datang satu orang yang mereka tak pernah tengok, tak kenal, tapi dia ni nampak seolah-olah macam orang yang lepas bersiap. Debu-debu tak ada, kan? Nampak jernih muka, macam baru lepas mandi, lepas bersiap. Padahal bukan orang situ, tak tahu siapa dia. Dia pun duduk depan Nabi Muhammad, bertemu lutut, dia pun cerita tentang 3 perkara ni lah hantaran rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Itulah tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi apa pentingnya tauhid, fiqh dan tasawuf ni? Tauhid, fiqh dan tasawuf ini seumpama 3 tungku. 3 tungku agama. Macam kita nak kenuri lah. Nak letak kawah tu dia mesti ada 3 tungku. Kalau 2 tungku tak jadi. Kalau 1 tungku pun tak boleh. Bila nak letak 3 tungku, 3 tungku ni pun kena seimbang. Dia tak boleh 1,5 kaki, 1 ni 2 kaki. Kawah keagamaan kita tu dia tak boleh duduk cantik. Jadi kena seimbang 3-3. Tauhid pun kena ambil, fiqh pun kena ambil, tasawuf pun kena ambil. Tak boleh ambil satu saja. Kalau orang tu kata aku nak fiqh saja, ataupun ada orang kata nak tasawuf saja, ataupun nak 2, aku nak tauhid, nak fiqh, cukup. Dia tak boleh. Kawah keagamaan dia tak boleh nak letak. Kalau tak seimbang pun masalah. Kita bubuh kuah di dalam tu, dia akan sengit, akan jatuh. Mesti ada 3-3. 3-3 inilah tungku agama. Mesti 3-3. Jadi kitab Ihya ini tuan-tuan, di dalam dia berisi 3 perkara ni lah. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Walaupun biasanya kitab Ihya ni dikenali sebagai kitab tasawuf. Jadi tauhid ni apa dia? Tauhid ni nak kenal. Tauhid kenal. Yang fiqh ni apa dia? Fiqh ni cara-cara. Yang tasawuf ni apa dia? Tasawuf ni nak bagi cantik. Tauhid tadi nak kenal, fiqh ni cara-cara, tasawuf ni nak bagi cantik. Kita nak faham benda ni kena ambil contoh. Antara contoh dia kita nak menjala. Bila kita nak menjala, dia kena ada tauhid. Apakah tauhid? Tauhid ni kenal. Nak menjala ikan kena kenal dulu. Apa yang nak dikenal? Kena kenal yang mana satu jala. Kena kenal yang mana satu ikan. Kena kenal yang mana satu tempat ada ikan. Kalau dia tak kenal, dia tak boleh menjala. Bawa cangkui. Pergi mana tuyuk? Nak pergi menjala. Mana jala? Ni. Tunjuk cangkui. Orang gelak kan dia. Tak kenal. Bila tak kenal masalah. Jadi pelajaran tauhid dia bagi kenal. Dia nampak ada lopak penuh dengan berudu dengan anak-anak katak, dia nak menjala situ. Sebab apa? Sebab dia ingat ikan. Tak kenal. Jadi masalah. Bila tak kenal tempat yang ada ikan, dia mungkin bawa jala, tapi dia akan rendam jala dia mungkin dalam kolah surau. Sebab dia sangka tempat tu ada ikan. Ataupun dalam longkang mana-mana lopak air ke. Kenapa menjala kat sini? Ini tempat ikan. Kolah surau mana ada ikan? Sebab tak kenal. Jadi kena kenal. Bila dah kenal, kena ada fiqh. Fiqh ni apa dia tadi? Fiqh ni cara-cara. Bila dah kenal jala, dah tahu yang mana satu ikan, yang mana tempat ada ikan, dia kena tahu cara-cara nak tebar jala. Kalau tak tahu cara pun tak boleh dapat ikan. Dia kenal dah ikan yang mana satu, lubuk ikan banyak di mana, jala yang mana dia kenal dah. Tapi dia tak pandai nak tebar. Dia pergi-pergi dia celup. Bila celup saja tak boleh dapat ikan. Orang kena tebar kan. Dia celup saja. Jadi cara tebar kena tahu. Cara nak tarik kena tahu. Cara lepas tarik nak susun pula sebelum nak tebar kena tahu. Cara nak berdiri kena tahu. Kan? Sebelah kaki kan. Nak kena tekangkang macam kuda-kuda silat kan. Macam mana kan? Kena tahu. Kenal dah kenal,
tahu dah tahu. Maksud dia tauhid dah selesai, fiqh pun dah selesai. Masalah tasawuf. Tasawuf ni apa dia tadi? Tasawuf ni nak bagi cantik. Tauhid tadi nak kenal, dah kenal dah. Fiqh tadi cara-cara, dah tahu dah cara-cara. Tasawuf nak bagi cantik. Ada orang dia dah kenal dan dia tahu cara-cara, tapi bila dia baling jala dia bergumpal-gumpal, tak terbuka. Kalau saya baling memang jadi macam tu lah. Saya tak pandai. Bila baling dia jadi nombor 8. Baling ke kanan, jatuh ke kiri. Sebab tasawuf dia tak cantik. Jadi tasawuf ni dia nak bagi cantik. Kenal dah kenal, cara-cara dah tahu, cara baling pula. Dia berlatih. Tasawuf dia cantik, jala dia buka kembang cantik. Dia baling ke sana, jatuh ke sana, tak jatuh tempat lain. Jadi dia dapat ikan. Okay? Mesti ada tiga-tiga. Kena ada tauhid, kena ada fiqh, kena ada tasawuf. Kena kenal, kena tahu cara-cara, dan kena bagi cantik cara-cara, baru boleh dapat. Jadi dengan Allah pun macam tu juga. Tauhid kita kena kenal yang mana Allah sebenarnya. Berhala-berhala tu Allah ke bukan? Yang duduk di atas awan Allah ke bukan? Kita kena tahu. Bila kita kenal, taklah tersalah sembah. Dan sembahan kita tepat. Kalau tidak, kita mungkin tersembah makhluk yang kita sangkakan sebagai Allah, ataupun kita tersembah Allah yang bercampur dengan makhluk, dah menyekutukan dia. Jadi pelajaran tauhid ni dia nak bagi solid, kita sembah Allah saja. Kenal. Bila dah kenal, nak tahu cara-cara menyembah. Yang tu fiqh tadi. Kenal dah kenal cara-cara. Jadi cara-cara beramal ni, cara semayang, cara berwudu, cara mandi wajib, dan semua cara-cara lah. Kena tahu. Tauhid dah selesai, fiqh dah selesai, tasawuf. Tasawuf ni dia nak bagi cantik. Nak bagi cantik contohnya, kalau sembahyang setakat wilayah fiqh, wilayah fiqh ni dia kira antara batal dengan tak batal. Kamu tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, dah selesai sembahyang. Tapi bila masuk wilayah tasawuf, situ belum selesai lagi. Dia kena ada khusyuk, dia kena ada tawaduk, dia kena ada cinta pada Allah, kena ada takut dan harap dalam sembahyang tu tadi. Jadi sembahyang dia lagi berkualiti. Jadi mesti ada tiga-tiga. Tauhid iaitu mengenal Allah, fiqh cara-cara untuk kita berabdi kepada Allah, tasawuf nak bagi cantik tauhid dengan fiqh tu tadi. Jadi bila tak kenal ni sangat bahaya. Sebab tu dalam kitab Ihya nanti, masuk kitab yang kedua, dia cerita tentang akidah, tentang fiqh, tentang akidah, tentang tauhid. Orang selalu buat cerita, walaupun cerita ni mungkin tak betul. Orang nak buat kenuri. Orang dulu-dulu bila nak buat kenuri, nak sembelih kijang. Tuan-tuan pun mungkin biasa dengar. Tanyalah dekat anak muda ni, boleh dapat kijang tak ni? Boleh dapat. Boleh dapat. Dia masuk hutan. Kita dah nak kenuri dah ni. Dia keluar dari hutan, dia pun bawa lambak depan kita. Okey, dapat dah kijang. Kita tengok-tengok babi hutan. Ini babi hutan. Kenapa jadi macam tu? Tak kenal. Bila tak kenal, babi hutan disangka kijang. Begitu juga dengan cerita tauhid tadi. Bila kita tak kenal, kita mungkin tersembah sesuatu yang kita sangkakan sebagai Allah, rupa-rupanya bukan. Bila dah belajar sifat 20 semua, yang ni rupanya. Macam itulah. Nak bagi cantik kita punya sembahan, bagi betul, bagi tepat, tahu cara-cara beramal, dan juga nak cantikkan tauhid dan fiqh tu tadi. Pelajaran tasawuf pula. Contoh mudah untuk pelajaran tasawuf ni lah. Biasanya orang-orang kita, tasawuf dia amal masa di Mekah. Bila kita pergi naik haji, kita duduk jaga hati. Aku tak mau sangka buruk dengan orang, tak mau terkata kat orang, tak mau buat silap apa sikit. Punya jaga. Tapi bila kita balik, dah jadi lain. Kita punya tasawuf di sana. Bila kita belajar pelajaran tasawuf nanti, sampai satu peringkat tertentu, kita sebelum pergi pun hati kita macam tu. Kita di sana pun hati kita dah macam tu dah. Kita balik pun hati kita macam tu juga. Pelajaran tasawuf. Dia tasawuf tu dia bukan di Makkah saja. Bukan di Madinah saja. Di mana-mana kita berada pun mesti bertasawuf.
Bila sampai pelajaran tasawuf, walaupun lambat lagi. Seterusnya, pengajian kita di sini insya-Allah saya kongsikan. Ini kongsi saja ni ya, bukan kata mengajar. Sebab ni ramai orang-orang lama lebih pada saya pun. Saya dulu pun belajar di sinilah. Salah seorang guru saya tu Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Rahman tu lah. Banyak ambil daripada dia tapi orang tak tahu. Kan? Arwah Ustaz Mat tu. Dengan dia lah. Suami Kak Ana tu. Jadi di sinilah. Jadi saya sekarang ni sekadar berkongsi saja. Di perkongsian saya ni secara ringkasan. Kenapa ringkasan? Terpaksa ringkasan. Kerana pelajaran kita ni sangat banyak. Ni baru satu kitab, ada 7 lagi. Saya nak bagi tahu tempat yang saya mengajar terperinci satu tempat saja, iaitu di Sungai Nyor saja. Tempat lain semua terpaksa ringkasan. Kerana apa? Di sana setiap minggu. Jadi seminggu sekali. Sebulan 4 kali. Jadi bolehlah secara terperinci. Bila buat secara terperinci, saya agak-agak lebih kurang 20 ke 23 tahun baru boleh habis. Jadi kalau kita sebulan sekali nak buat terperinci, jenuh 80 tahun, 90 tahun. Dah mati dulu dah. Tak habis lagi kita. Jadi terpaksa ringkasan. Sungguh pun ringkasan, jangan risau, 20 tahun juga. Sungguh pun ringkasan, 20 tahun juga. Saya mengajar di sana dah 6 tahun, 188 kali. Setakat ni baru masuk kitab yang ketiga. Ada 37 kitab lagi. Berapa lama nak habis tu? 6 tahun baru 3 kitab. Dalam ni 40 kitab. Jadi kita terpaksa ringkasan. Tapi ringkasan pun bukan ringkas jugalah. InsyaAllah. Okay, antara kitab yang pernah saya syarahkan sebelum inilah, sebelum cerita tentang kitab Ihya ni, dan selepas mengajar kitab Ihya ni juga, antaranya 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang ni Syekh Fahmi Zamzam, orang Malaysia ni. Kemudian kitab Munyatul Musalli, cerita pasal sembahyang, kitab Syekh Daud Fatani. Kemudian kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, kitab Syekh Daud Fatani juga. Dan ada juga kitab Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, Syekh Fathiyakan. Kitab Kimia As-Sa'adah, Imam Al-Ghazali. Kitab Mishkatul Anwar, Imam Al-Ghazali. Kitab Risalah Laduniyah, Imam Al-Ghazali. Rasanya itulah saja kitab-kitab yang saya pernah syarahkan. Jadi bidang-bidang yang saya mampu kongsikan ni sebenarnya sikit, kecil. Kerana dalam Islam ni dia punya juzuk-juzuk ilmu tu sangat banyak. Tak ada mana-mana ulama' boleh kuasai semua pun. Ulama' hebat-hebat pun mungkin beberapa puluh juzuk. Saya mungkin 3-4 juzuk saja. Jadi antara juzuk yang boleh saya kongsikan, yang pertama tentang akidah, tentang tauhid. Cerita tentang sifat 20, tauhid 3 serangkai, usuluddin rukun 3, mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Yang ni insya-Allah boleh kongsi. Sebab saya ada serba sedikit ilmu tentang dia. Yang kedua tentang tasawuf. Nak sentuh-sentuh tentang dunia kesufian, tarikat, pelajaran hakikat, makrifat dan seumpamanya. Yang ketiga tentang sejarah ataupun sirah. Sama ada sejarah Islam, sirah Nabi Muhammad, sejarah dunia, insya-Allah. Dan yang keempat perbandingan agama. Cerita tentang agama Islam, Yahudi, Christian Trinity, Christian Unitary, Hindu, Majusi, Zoroaster. Ya, agama Yunani, agama Romawi, tentang etis orang tak beragama. Tentang serba sedikit cerita tentang kitab Bible, kitab Bhagavad Gita, kitab Tao Te Ching dan seumpamanya. Kitab-kitab memang saya baca, saya minat. Kitab Veda, kitab Tripitaka, agama Buddha tu baca. Yang tu boleh kongsi. Ilmu-ilmu yang lain, pengetahuan saya macam tuan-tuan, bawah lagi. Contohnya ilmu melagukan Al-Quran. 7 jenis lagu, 10 jenis lagu, 14 jenis lagu. Saya tak ada ilmu tu. Ilmu falak, astronomi, nak tentukan anak bulan, Ramadan, raya semua, saya tak ada. Ilmu syair-syair Arab, tak ada. Sebab ilmu agama ni banyak juzuk. Jadi yang saya boleh dalam 4 bidang ni saja. Nak kongsi pun 4 bidang ni lah. Nak bersoal jawab pun 4 bidang ni saja. Bidang yang lain-lain tu kena tanya orang lain.
Saya pun belajar dengan orang lain juga. Sekarang kita pergi kepada sejarah Imam Al-Ghazali. Kita nak belajar kitab dia, nak kenal lah dia, tuan dia dulu. Nak kenal tuan dia dulu. Imam Al-Ghazali ni tuan-tuan, nama penuh dia Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu nama dia. Nama orang zaman dia tu. Muhammad bin Ahmad. Sama. Nama bapak sama. Nama datuk pun sama. Biasalah bagi orang-orang Arab. Biasa macam tu. Bagi kita ganjil lah. Bagi kita ganjil lah kalau di sini nama sama kan. Dia gelaran dia Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Hujjatul Islam ni gelaran yang diberikan sempena keilmuan dia lah, ketokohan dia. Dari mana datang nama Abu Hamid? Abu Hamid ni sebab anak lelaki dia tu nama Hamid, Abdul Hamid. Sebab tu nama dia Abu Hamid. Orang Arab ni mereka ada 3 nama bagi yang dah kahwin, yang dah ada anak. Bagi yang belum ada anak, dia ada 2 nama. Contohlah, kalau nama dia Umar tu satu nama dah. Nama bapak dia Yusuf. Orang juga panggil dia Ibnu Yusuf. Orang yang mana depan-depan ada nama Ibnu tu biasanya kait dengan bapak dia. Kadang-kadang kita tanya, Umar ada Umar? Orang tak kenal. Ibnu Yusuf ada? Ibnu Yusuf ada. Sebab orang kawasan tu panggil sempena nama bapak dia. 2 nama. Kita pun macam tu juga. Tapi kita orang Melayu jarang kita pakai. Memang tak pakai pun. Kita pakai nama kita sendirilah. Mana ada kita pakai nama Ibnu bapak kita? Tak ada. Lagi satu, bila dah kahwin ada anak, biasanya nama anak yang pertama tu. Umar tadi, nama dia Umar, disebabkan nama bapak dia Yusuf, dia pun orang panggil Ibnu Yusuf. Dia ada anak dia nama Farhan, disebabkan anak dia nama Farhan, orang panggil dia Abu Farhan. Jadi 3 nama Abu Farhan. Jadi anak kita yang sebelum yang lelaki tu, biasanya yang tu nama kita juga tu. Kita, nama anak aku yang ni, jadi aku Abu yang tu. Mesti 3 nama. Orang Arab biasa 3 nama. Pernah dalam satu cerita riwayat, yang ni kekuatan hadis ni, yang ni saya tak pasti. Riwayat, satu ketika Nabi Muhammad ni dalam suasana peperangan. Hari dah nak malam, dia nak duduk dalam kemah dia, dan kena ada orang yang berkawal di kawasan kemah dia. Yang berkawal tempat lain pun ada, yang nak kawal kemah Nabi. Masa tu dah gelap, orang pun tanya, siapa malam ni nak berkawal di kemah Rasulullah? Dengar ada satu suara. Tapi nama orang tu saya tak ingat, jadi saya contohkan dengan Umar tadi lah. Orang tu pun jawab, saya. Siapa dia tu? Umar. Okey, Umar. Kita nak 3 orang. Tanya pula lagi, siapa malam ni nak berkawal di kemah Rasulullah? Jawab pula seorang lagi, saya. Saya tu siapa pula? Ibnu Yusuf. Ibnu Yusuf. 2 orang dah, nak cari yang ketiga. Okey, nak seorang lagi. Nak seorang lagi. Saya. Siapa pula saya tu? Abu Farhan. Okey, Abu Farhan. Baik, 3 orang tadi datang. Daripada gelap-gelap tu keluar, tengok seorang je. Ni siapa dia? Umar. Mana lagi 2? Tak ada, saya lah dia kata. Ibnu Yusuf, saya. Abu Farhan, saya. Kenapa mengaku 3 nama? Sebab dia sayang sangat dengan Nabi Muhammad, dia nak jaga 3 shift. Daripada mungkin lepas isyak sampai ke subuh tu, ada 3 shift. 3 shift dia nak jaga. Rupa-rupanya dia. Jadi biasanya 3 nama. Sebab itu Imam Al-Ghazali ni dikenali sebagai Abu Hamid. Nabi Muhammad pun Abul Qasim. Sebab anak dia Qasim. Abul Qasim orang panggil. Imam Ghazali dia ada satu orang adik kandung, imam juga, tokoh besar juga. Nama dia Imam Mujidduddin Abul Futuh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nama dia Muhammad, nama adik dia Ahmad. Dua-dua pun mat.
Jadi dia lahir di Ghazanah, Tus, Khorasan. Sekarang ni dalam wilayah Iran lah, daerah Tus ni. Pada 450 Hijrah. Sekarang 1437. Lebih kurang dekat-dekat 1000 tahun yang sudah ni. Jadi mereka ni miskin. Sebab bapak dia tukang tenun kain. Sungguh pun macam tu, bapak dia ni sangat suka akan ilmu agama. Bila dapat 2 orang anak ni, dia doa. Dia berdoa kepada Allah supaya anak-anak dia ni jadi ulama. Jadi orang ada ilmu lah. Bila kata ulama ni, tak semestinya yang pegang jawatan ulama. Orang berilmu lah. Daripada kata akar alim, ilmu. Tapi bapa mereka ni tak sempat nak tengok anak-anak dia jadi ulama sebab dia meninggal awal. Dah lah hidup susah. Masa mereka ni masih kecil lagi dah meninggal dah. Jadi dua beradik ni diserahkan kepada sahabat bapa dia. Satu orang ahli agama juga. Duduk dengan orang tu lah. Belajar agama. Bila dah besar sikit, Imam Ghazali dia belajar ilmu fiqh dengan satu orang ulama, Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Kemudian dia belajar tasawuf dengan Yusuf An-Nasaj. Kemudian dia belajar lagi dengan Abi Nasr Al-Ismaili. Ramailah guru-guru dia, yang ni guru-guru yang utama. Pada 471 Hijrah dia pergi ke Nisapur. Di sana ada sekolah Nizamiyah. Dia belajar dengan satu ulama besar, Imam Haramain. Kenapa nama dia Imam Haramain? Nama dia lain. Nama dia Abdul Ma'ali Diyauddin Al-Juwaini. Orang sebut Juwaini, Al-Juwaini. Nama dia Haramain ni sebab dia pernah duduk di Hijaz. Hijaz ni di dalam dia ada Makkah, ada Madinah. Dia duduk di sana dalam beberapa tahun. Ketokohan dia tu dari segi agama ni nampak sangat. Sampaikan orang menggelarkan dia imam kepada 2 tanah haram. Itu nama dia Imam Haramain. Jadi Imam Ghazali dia belajar dengan Imam Haramain. Masa itu Imam Haramain dia jadi pengetua di universiti yang pertama dalam Islam. Biasanya ada sekolah-sekolah pondok sendiri-sendiri punya. Sekolah yang pertama di bawah kerajaan pada zaman tu, di bawah Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Dia yang mula-mula buat sekolah agama bawah kerajaan. Jadi Imam Haramain jadi dia punya pengetua. Imam Ghazali jadi pensyarah juga, pensyarah kanan. Apabila Imam Haramain meninggal dunia, Imam Ghazali ganti tempat dia, jadi pengetua di Madrasah Nizamiyah tu. Kata Imam Haramain, dia mengiktiraf Imam Ghazali ni sebagai lautan yang tidak bertepi. Dia kata Imam Ghazali tu, anak murid dia tu, lautan yang tidak bertepi. Maksud dari segi ilmu, dari segi agama lah. Lautan yang tidak bertepi. Perdana Menteri zaman itu satu orang yang soleh. Kalau dari segi agama ni ulama juga, tapi sebab tugas dia sebagai Perdana Menteri tu, dia tak sempat lah nak mengajar semua. Dia terpikat dengan Imam Ghazali. Dia panggil Imam Ghazali mengajar di istana dia. Perdana Menteri ni nama dia Nizam Al-Mulk. Tapi tak sempat lama sebab Nizam Al-Mulk ni dibunuh orang. Ada pemberontak bunuh dia. Sampailah satu ketika raja pun meninggal, Perdana Menteri Nizam pun dibunuh, khalifah pun meninggal dunia. Jadi Imam Ghazali ni dia ada kesedihan. Dari sudut tu satu. Lagi satu, dia datang, dia tak puas hati. Pencapaian dia dalam agama ni, dia nampak dah benda tu, tapi dia tak boleh sampai. Dia belajar dengan ramai ulama daripada pelbagai sanad, tak sampai. Dia belajar dengan Imam Haramain sampai Imam Haramain meninggal dunia, tak puas hati lagi. Dia belajar dengan Al-Farmadi sampai Farmadi meninggal dunia, tak puas hati lagi, tak sampai lagi. Dia belajar dengan Yusuf An-Nasaj sampai Yusuf An-Nasaj meninggal dunia, tak sampai lagi. Tak tahu dah ke mana dia nak cari lagi ni. Sedangkan dia nampak dah ada benda yang dia boleh capai. Sampaikan dia jatuh sakit. Selama beberapa bulan, mengajar pun tak boleh, bercakap pun tak boleh, badan dia jadi kurih. Jadi mau tak mau, dia minta gerak daripada Allah. Dia kena beruzlah. Beruzlah ni dia kena tinggalkan kemewahan-kemewahan dia semua, kaum keluarga semua, tinggallah duit yang cukup untuk anak-anak dia, supaya adik dia Imam Ahmad tadi ganti tempat dia, jaga anak-anak.
Dia tinggal jawatan dia di universiti, bagi kat adik dia, dia keluar mengembara. Dia mengembara tu dekat-dekat 11 tahun. Dalam pengembaraan dia tu lah, baru selesai benda yang dia nak cari. Baru mencapai makam yang dia nak. Kalau tidak, tak sampai-sampai makam tu. Dengan mana-mana guru pun tak sampai. Jadi dalam 11 tahun tu, dia pergi sana, pergi sini, dia duduk di menara-menara masjid. Imam Ghazali ni dia bertapa. Tapi dia tak bertapa di gunung, di tepi laut, di dalam hutan, pada masjid. Sebab tu kalau mengikut tarikat Ghazaliyah, dia punya pertapaan kat masjid. Bertapa lah puas-puas kan, iktikaf lah puas-puas. Lebih-lebih lagi pada malam-malam Ramadan. Bertapa lah situ. Dia tak ada bertapa di gunung ke, tepi laut ke, mana Lombong ada. Di Imam Ghazali dia bertapa di masjid. Tempat dia yang paling terkenal sampai sekarang pun ada di masjid di Syria, Masjid Umawi yang tengah perang sekarang ni. Ada sudut dia dekat satu menara, dia duduk situ lah. Dia duduk situ. Dan dalam uzlah dia ni lah dia karang kitab Ihya. Jadi sungguh pun sebelum dia uzlah tu, dia adalah ulama nombor 1 dalam dunia Islam. Boleh kata macam tu lah. Tapi dia masih tak puas hati, ada benda yang dia tak capai. Bila dia keluar uzlah, baru dia capai. Yang dia capai tu, dia hadiahkan kepada kita dalam kitab Ihya. Yang dia tak dapat capai tu, ni dalam kitab Ihya. Rahsia-rahsia dia ada di sini. Setara ulama nombor 1 masih tak puas hati lagi. Bila dia puas hati? Bila ada benda-benda dalam kitab Ihya ni, yang akan kita kaji dari semasa ke semasa. Selepas 11 tahun tu dia pun balik. Balik, dia hidup dalam lebih kurang 5 tahun lagi, dia pun meninggal dunia. Sekarang kita nak tengok kematian Imam Al-Ghazali, muka surat 6. Dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra oleh Imam Tajuddin As-Subki, beliau memetik nukilan Abdul Faraj bin Al-Jauzi, Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ats-Tsabat 'Indal Mamat. Ibnul Jauzi dia petik satu cerita ni daripada Ahmad. Ahmad ni siapa dia? Imam Ahmad. Imam Ahmad adik Imam Ghazali. Dalam dunia Islam ni Imam Ahmad yang terkenal 2 orang. Satu Imam Ahmad bin Hanbal yang mengasaskan mazhab Hanbali. Satu lagi Imam Ahmad Al-Ghazali, adik Imam Ghazali. Kata adik Imam Ghazali, saudara, ketika hari Isnin, satu hari Isnin pada waktu subuh, saudaraku, abang dia lah, yakni Abu Hamid, berwuduk. Dia ambil air semayang waktu subuh tu, dia semayang subuh. Lepas tu dia cakap kepada adik dia, tolong ambilkan kain kapan untuk aku. Elok ambil wuduk semayang. Lepas tu dia cakap, tolong ambilkan kain kapan untuk aku. Lepas dia ambil tu kain kapan tu, dia cium, dia letakkan kat muka dia, dan dia cakap, sami'na wa ata'na. Kan, kami dengar dan kami taat. Seolah-olah dia tahu dah nak meninggal tu. Lepas tu dia pun berbaring. Adik dia ada situ. Adik dia perhatikan kelakuan dia semua. Dia pun berbaring menghadap kiblat. Sebelum matahari naik terbit tu, habis nyawa dia. Itu cara dia mati, dalam keadaan yang husnul khatimah. Seolah-olah dia tahu dah. Siap lepas semayang lagi panggil adik dia, minta kain kapan, siap cakap, dia redha, dia terima. Kalau kita malaikat maut dah nampak dah tu, kira nak lari, dia sami'na wa ata'na, dia redha. Sebab nak bertemu dengan kekasih ni Allah. Kemudian ada satu orang, anak murid Imam Al-Ghazali, nama dia Muhammad bin Tumat. Biasanya dikenali sebagai Ibnu Tumat. Kisah Ibnu Tumat ni, satu ketika di Afrika Utara ada sebuah kerajaan Islam. Ulama-ulama di kerajaan Islam ni, mereka anti Imam Ghazali. Sebab apa? Imam Ghazali kan hentam mereka ni dalam kitab dia. Mereka tu ulama-ulama fiqh yang terpengaruh dengan jawatan, yang dari segi kerohanian dah mati dah. Bila Imam Ghazali buat keluar kitab kata menghidupkan ilmu-ilmu agama, mereka rasa macam terkena kat mereka. Jadi mereka keluarkan arahan bakar kitab Ihya. Sampai cerita tu kat Imam Ghazali. Bila sampai kat Imam Ghazali pun dia ni satu orang wali Allah. Dia macam nampak lah. Dia kata kerajaan mereka akan dikoyak oleh Allah sebagaimana mereka mengoyak kitab aku. Dia cakap tu. Kebetulan masa tu Ibnu Tumat ada di depannya. Ibnu Tumat pun kata,
Tuan Imam, tolong doakan. Koyaknya kerajaan mereka tu di tangan saya. Imam Ghazali pun doakan. Jadi Ibnu Tumat pun dia susun gerakan pergi ke Morocco sana, Marrakesh, Maghribi lah. Pergi ke sana, dia susun tentera dan dia berjaya jatuhkan kerajaan tu. Ganti dengan kerajaan Muwahhidun. Boleh lagi kan? Boleh lagi? Boleh lagi? Milan lah. Okey. Okay, masalah-masalah utama pada zaman Imam Al-Ghazali. Ini pertelagahan antara penyokong fiqh dengan penyokong tasawuf. Satu masalah. Pertelagahan sesama golongan fiqh. Sama-sama mazhab antara mazhab ni lah. Kan ada 4 mazhab yang utama. Selain itu mazhab yang kecil-kecil ni pun ada juga lagi. Pertelagahan ahli-ahli kalam. Kemudian dunia Islam dia resapi ilmu falsafah yang salah. Yang betul tak apa, yang salah. Yang daripada Socrates, Plato, Aristotle, Ibn Sina, Al-Farabi, semua tu kita akan sentuh lah insya-Allah. Dan yang utamanya, ilmu kitab-kitab dan ulama banyak tapi roh sudah mati. Okey, muka surat sebelah tu karya-karya Imam Al-Ghazali. Okey, ada banyak. Yang saya ada saja saya sebut, sebab masa pun mencemburui kita. Karya Imam Ghazali ni banyak. Tapi masa tentera Mongol serang Baghdad, daripada perpustakaan Baghdad ni depa ambil bawa keluar buang dalam sungai. Sampaikan sungai di Baghdad tu jadi hitam disebabkan dakwat tadi. Jadi banyak hilang. Dia yang ada kitab Ihya Ulumuddin, Al-Munqiz minad Dolal, selamat daripada sesat, Risalah Laduniyah, Risalah Ilmu Laduni, Mishkatul Anwar, Kimia As-Sa'adah, Ayyuhal Walad, Tahafud Al-Falasifah, Minhajul Abidin. Yang tu ada, yang lain-lain tu tak ada. Dari semasa ke semasa kita akan sentuh yang tu. Muka surat 9. Kitab-kitab yang bersumberkan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi selama hari ni mungkin kita dah belajar dah ringkasan kitab Ihya ni. Antaranya kitab Bidayatul Hidayah. Ini karangan Imam Ghazali. Kitab Hidayah As-Salikin. Kitab Minhajul Abidin. Kitab Siyarus Salikin, karya Syekh Abdul Samad Falimbani. Mau'izatul Mu'minin, Bimbingan Mukmin, Mutiara Ihya Ulumuddin, Tazkiyatun Nafs, buku putih Ihya, Minhajul Qasidin, ringkasan Ihya Ulumuddin dan beberapa lagi. Antaranya tu mungkin kita pernah belajar pun. Muka surat 10. Kalam Imam Al-Ghazali. Okay. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali yang awal-awal lah dalam kitab Ihya ni. Dia kata, akhirat itu di hadapan dan dunia itu di belakang. Ajal itu dekat, perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar dan jalan itu tertutup. Kita hurai yang ni pun jadilah malam ni dulu. Nampak macam ringkas, tapi sebenarnya padat dengan isi. Imam Al-Ghazali kata akhirat itu di hadapan. Sebab apa akhirat itu di depan? Kerana akhirat ni kita semakin nak sampai. Kita semakin menuju. Kita suka ke tak suka ke, dari sehari ke sehari, saat ke saat, kita semakin menuju dalam perjalanan ke sana. Sampai itu tak kira bila, tapi dia berada di depan kita. Kita dalam perjalanan ke sana. Selagi kita masih hidup ni dalam perjalanan, tak ada siapa-siapa boleh lari. Sampai itu bila tak kisah. Saat lagi ke, balik nanti ke, esok ke, tahun depan ke, bila ke, tak kira. Tapi dia tetap di depan. Kita tak boleh nak belakangkan akhirat ni. Kita nak mengundur pun tak boleh. Tu maksud akhirat ni di depan. Kita semakin menuju, semakin nak sampai. Imam Ghazali kata dunia itu di belakang. Kenapa dia sebut dunia ni di belakang? Sebab dunia ni kita semakin tinggal. Kita setiap hari kita semakin meninggalkan dunia. Tiap-tiap hari kita meninggalkan dunia, walaupun kita belum meninggal dunia. Satu saat yang berlalu tadi,
tak boleh patah balik dah. Imam Ghazali, selalu ulama-ulama kata masa yang dah terlepas tu itu paling jauh, walaupun 1 saat, sebab tak boleh patah balik dah. Yang akhirat tadi walaupun 1000 tahun lagi baru kita nak mati, kita makin menuju. Yang 1 saat terlepas tadi kita tak menuju dah, dia berlalu macam tu ni. Jadi dunia ni di belakang, kita semakin menjauh, bahkan sangat jauh. Kita semakin meninggalkan dunia tapi kita tak perasan. Dan kita semakin nak mencapai kematian, nak mencapai akhirat, tapi kita terleka. Tiap-tiap hari yang itulah kita semakin meninggalkan dunia. Disebutkan ajal itu dekat. Kenapa ajal ni dekat? Kerana ajal ni boleh berlaku bila-bila masa. Dia sangat dekat. Ambil satu kisah. Kisah ini pun kisah riwayat saja, bukan hadis. Kisah kononnya berlaku zaman Nabi Sulaiman. Kita tak boleh jadikan hujah, ambil pengajaran boleh. Satu ketika Nabi Sulaiman tengah bersembang dengan satu orang hamba Allah dalam istana dia. Tiba-tiba masuk satu orang manusia. Tak tahu dari mana boleh masuk, sedangkan istana Nabi Sulaiman ni lengkap segala kawalan. Tiba-tiba masuk. Nabi Sulaiman kenal, walaupun dalam rupa manusia itu malaikat maut. Yang kawan dia tak kenal. Yang malaikat maut dalam rupa manusia tadi duduk perhati kawan sebelah dia. Kawan dia heran, kenapa dia duduk perhati? Sebab cara perhati tu pelik. Malaikat maut tadi tu macam-macam heran duduk perhati. Lepas tu dia pergi. Orang ni tanya Nabi Sulaiman, siapa tadi tu? Yang tu malaikat maut. Malaikat maut. Terkejutlah. Kenapa dia perhati aku lain macam? Tak tahu lah. Ringkas cakap tak tahu. Macam ni lah. Aku rasa takut lah sekali dia ambil nyawa aku. Boleh tak kamu ni boleh perintahkan angin? Boleh tak doakan aku supaya pindah ke negeri lain? Setengah riwayat kata pindah ke India, setengah kata ke China. Kita ambil contoh India lah. Boleh tak kamu doakan aku pindah ke India sekarang juga? Sebab takut malaikat maut tadi tu. Nabi Sulaiman kata okey boleh. Dia pun doa, angin bawa pergi India. Selang tak berapa lama patah balik yang orang tadi, malaikat maut. Sampai pula. Nabi Sulaiman tanya, apa cerita? Tadi kamu datang duk perhati orang tu pelik sangat, pasal apa? Sebenarnya aku diperintahkan oleh Allah nak cabut nyawa orang tu. Tapi aku diperintahkan cabut nyawa dia di India. Aku mai sini tengok ada sini. Tu yang duk renung lama, kenapa dia ada kat sini? Aku pun pergilah. Aku pergi ke India tengok-tengok dia ada. Dia baru sampai. Betul lah. Tapi ini cerita riwayat. Maksud dia mati ni di mana-mana pun boleh, tak boleh lari. Kemudian dikatakan perjalanan itu jauh. Kenapa perjalanan ini jauh? Satu, kita kena lalu sakaratul maut. Sakaratul maut kita duk nampak, sekejap ya orang tu mati no. Mencungap-cungap, adalah setengah jam kot matilah dia. Allah dia kuasai masa. Sebelum adanya masa, sebelum dia ciptakan masa, kerana masa ni makhluk, dia dah ada. Jadi zat Allah ni tak dipengaruhi oleh masa. Sebab tu Allah dia tak tua-tua. Dia macam tu lah, sempurna sejak azali macam tu sampai sekarang. Masa ni disebabkan dia punya, dia boleh pilih. Dia nak bagi panjang boleh, bagi pendek boleh. Jadi walaupun kita nampak orang tu tadi duk cungak-cungak setengah jam, orang tu sebenarnya berapa lama kita tak tahu. Allah boleh jadi pendekkan 2-3 saat, Allah boleh bagi panjang bertahun-tahun pun boleh. Sebab dia kuasai masa. Jadi kita tak boleh nilai dia tu cepat mati no. Kita tak tahu berapa lama yang dia rasa. Jadi sakaratul maut dah satu tempat yang kita nak lalui, satu keadaan kita nak lalui. Berapa lama kita tak tahu. Allah boleh panjangkan selama yang dia suka. Kemudian ke alam kubur, alam barzah, itu pun tak tahu berapa lama pula. Kita kata tak adil lah, orang zaman dulu mati dah 1000 tahun, dia kena seksa lama. Orang sekarang orang jahat mati baru semalam, baru kena seksa. Tak adil lah. Sebenarnya yang baru mati semalam tu silap-silap dah beribu tahun dah kena seksa. Sebab Allah dia menguasai masa. Dia tak ada kata tak adil, orang zaman dulu mati dulu, orang sekarang mati kemudian, tak. Sebab Allah menguasai masa. Masa tu makhluk dia. Jadi di alam kubur, alam barzah ni tak tahu berapa lama pula kita nak duduk. Kemudian dibangkitkan di mahsyar, berapa lama pula lagi? 1000 tahun ke, puluh ribu tahun ke? Nak pergi ke mizan, ke timbangan, nak lintas titian sirat, semua tu makan masa sangat lama.
Kita hidup di dunia 70 tahun, 80 tahun. Itu pun rasa lama dah. Ni yang puluh-puluh ribu tahun ni yang nak lalu ni. Sebab tu Imam Ghazali kata perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit. Kita sedia maklum lah, bekalan kita semua sikit-sikit saja. Bahaya itu besar. Kenapa bahaya itu besar? Di akhirat nanti, kalau sakit, lama sakit dia. Kalau panas, lama panas dia. Dalam neraka kan, kena siksa, lama siksa dia. Dan ada makhluk-makhluk yang kekal selama-lamanya disiksa berterusan. Jadi bahaya itu besar. Dan jalan itu tertutup. Jalan yang kita nak sampai ke syurga, nak selamat, semua ni tertutup. Kenapa tertutup? Sebab tak nampak kan? Sakaratul maut kita tak nampak, malaikat maut kita tak nampak, alam barzah kita tak nampak, yang segala kolam Nabi, segala hari akhirat, syurga, neraka, semua tak nampak. Jadi benda tertutup, ghaib. Kita kena percaya saja. Jadi jalan tu tertutup. Kok yang boleh nak buka cerita sikit-sikit ni ulama-ulama lah dia cerita kat kita. Itu yang Imam Ghazali kata, akhirat itu di hadapan, dunia itu di belakang. Ajal itu dekat, perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar, dan jalan itu tertutup. InsyaAllah yang lain-lain itu kita sambung dalam kuliah yang akan datang lah. Dia yang akhirnya tentang soalan. Sekiranya ada soalan, sebaik-baiknya soalan tu berkait dengan pelajaran kita. Jangan yang lain-lain lagi. Saya pun ilmu tak banyak, tak boleh jawab, tak pandai. Yang berkait dengan pelajaran kita. Kemudian benda-benda yang kita dah belajar ataupun yang tengah belajar. Jangan sekali keluar soalan macam mana ni daripada hakikat nak menuju kepada makrifat, daripada ainul yaqin nak pergi kepada haqqul yaqin. Cuba cerita, saya nak cerita susah, kita belum sampai pelajaran tu. Yang tu kemudian. Jadi soalan sekiranya ada tentang pelajaran yang sedang kita lalui. Dan kalau ikut Imam Ghazali, dia lebih banyak jawab tak tahu, sebab dia nak berhati-hati. Jadi jangan terkejut bila tanya soalan saya kata saya tak tahu. Biasa. Bahkan dalam kitab Ihya ni, Imam Ghazali dia petik cerita tentang Imam Malik. Orang tanya kepada Imam Malik, pengasas mazhab Maliki ni, 48 soalan, dia jawab 16 saja. Yang 32 lagi dia kata aku tidak tahu. Sebab dia berhati-hati nak menjawab tu. Jadi kalau saya tak tahu tu, jawab tak tahu lah. Jangan heran. Kalau saya tahu sikit-sikit, mungkin saya bawa kuliah akan datang, baru jawab penuh. Okey. Jadi sebelum kita tutup, adakah apa-apa persoalan? Kalau tak ada lagi bagus. Senang. Ni yang berani mengajak ni ada tu ke kandang Syam kita ada. Berani lah sikit. Salah-salah silap boleh lah dia tegur kan. Tidak tak berani juga. Jadi salah silap saya mohon banyak-banyak maaf lah. Sekadar berkongsi ya, bukan niat untuk mengajar. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.